Hey guys, Assalamualaikum dan selamat pagi. Selamat datang ke YouTube channel saya Kiblat Territory. Ramadan yang ke-13. Hari ini hari yang Jumaat, tarikh 14 hari bulan Mac tahun 2025. Okey, hari ni Akina buat cerita Toyota Supra. Dan tentang ni, kalau dia bahasa orang tu, kalau budak dia macam hujan ni, dia pada orang rasa, tapi kena perbuatan lah. Hidup dia lebih dia buat macam ni. Okey dan ketak okey ni. Okey. Kita dah terus barangan, dan kita adalah untuk perbuatan dan lebih dia macam ni. Kalau semua perempuan turun, jadi kalau kita ni, kalau dia juga ada bahasa orang tu macam-macam ni lah. Kalau kita steady lah, budak-budak tu macam steady dia tidak. Dan bila dia buat masa di dalam 172 km per jam, dan apa yang kalau dia budak macam ni, bila dia buat diri daripada dia dalam semua yang harap-harap untuk macam ni rezeki selalu ada usaha dia. Kalau dia jaya dan kalau dia dapat set ni, kalau macam ni lah, kalau ada lah untuk perbuatan dia buat support dia. Dan kita ni polis dah start, dan kita punya pendapatan diri semua dan berdiri dia. Okey, dan sebelum pasti kita nak test, dan suruh kepada perbuatan daripada hari ini, dan juga dia bahasa dah untuk yang kalau dia mudah, dan bila dan satu yang menariknya, kalau dia macam tapi kalau dia budak, kalau dia hina dia dapat macam ini, bahasa ke depan daripada bebas dari kena perbuatan. Saya bebas ini tunggal tu masuk, kau jangan nak boleh buat macam tu. Dah sudah dah nampak nak boleh buat macam tu dah. Macam tu tak boleh ambil boleh buat nampak nanti kalau nak dia rempuk cucuk apa siap. Ini siap ya. Okey, kita dah perbuatan 117. Dah tahu dah kita kita buat yang tidak. Masa ke depan yang ada yang kita tahu lah kalau kita macam ni 137 km per jam, dan turunnya $1,164 persen. Buat dolar lagi, buat dolar
tidak. Okay. Alright. Tadi ada. Perlahannya tidak. Dah tahu dah benda yang elok kalau boleh buat macam ni. Jangan bila dia 1 jam buat dia tu bagus. Kalau saya 1 jam tak sempat aku cuk ada 2 orang tak payah buat setengah jam lagi dah. Kalau setengah jam buat 1 jam dia jadi dah. Okey, kita sebelum kita buat auto repair top speed, kita buat auto repair dulu. Belum buka apa lagi ni. Sebuah lah kita buat sebuah ni. Dah tahu dah buat belum ni. Kalau kita dah buat macam ni lagi dah. Okey, dah semua 120 km per jam. Okey. 1 2 3 4 5. Alright. 5 sekali 15 tau. GPS speedometer ni rasa dah kita buat bincang dulu. Okey, dan bila buat 300 299 km per jam. Okey, dan perbuatan yang tersebut yang
is the police.